ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum. Pernahkah anda rasa lepas seharian penat bekerja, masa solat tu mata rasa berat sangat, kepala pun mula terangguk-angguk? Kalau pernah, anda tak keseorangan. Jadi hari ni kita nak rungkai satu soalan yang ramai sangat orang tanya. Kalau terlelap sekejap masa solat, solat kita sah ke tak? Jom kita tengok sama-sama. Ini dia soalannya. Bunyi macam senaka kan? Saya penat bekerja dan kadang-kadang terlelap 2-3 saat semasa solat. Adakah solat saya batal? Ini satu dilema yang real yang ramai orang hadapi. Memang risau dibuatnya. Jadi, jom kita cari jawapan yang jelas untuk persoalan ni. Serius, kalau anda pernah rasa macam ni, jangan risau. Anda memang tak keseorangan. Rasa mengantuk masa solat ni, ia satu isu yang sangat-sangat biasa, terutamanya untuk mereka yang kerja penat, macam kawan-kawan kita yang jadi barisan hadapan. Keletihan tu bukan benda main-main, jadi soalan ni memang sangat penting untuk kita jawab. Walaupun nampak macam rumit, jawapan dia sebenarnya, ia bergantung pada satu perkara yang sangat mudah. Satu prinsip je yang akan jelaskan semuanya. Dah sedia nak tahu? Okey, dan inilah dia kuncinya. Segalanya bergantung pada tahap kesedaran anda masa anda terlelap tu. Ada beza tau antara sekadar mengantuk sikit dengan betul-betul tertidur lena. Jom kita bezakan dua keadaan ni. Baik, cuba tengok perbezaan yang paling penting ni. Sebelah kiri kita ada mengantuk ringan. Ini macam keadaan bila fikiran kita melayang sekejap tapi kita masih sedar. Kita masih tahu kita tengah berdiri, tengah rukuk. Kalau macam ni, Alhamdulillah, solat anda tak batal. Tapi, kalau yang sebelah kanan ni, tidur lena, yang ini lain. Ini bila kita dah blackout terus, hilang kesedaran, tak tahu apa jadi, badan pun mungkin dah terhuyung hayang. Kalau sampai tahap ni, solat anda dikira batal. Jadi nampakkan bezanya? Semuanya pasal tahap kesedaran. So, kenapa pula solat boleh jadi batal bila kita tidur lena? Ini dia sebabnya. Prinsip fiks di sebalik semua ni. Ada hadis yang mengatakan, tidur yang menghilangkan kesedaran membatalkan wuduk. Jadi, logiknya mudah saja. Bila kita tidur sampai tak sedar diri, wuduk kita terbatal dulu. Dan bila wuduk dah batal, secara automatik, solat pun jadi tak sah. Inilah asas hukumnya. Okey, sekarang kita dah faham hukumnya kan? Jom kita beralih kepada beberapa nasihat praktikal yang mudah je nak ikut. Ini bukan nak bagi kita rasa terbeban, tapi nak bantu kita uruskan rasa penat tu dengan lebih baik. Ada 3 langkah mudah kat sini. Pertama, kalau bolehlah kan, cuba usahakan untuk solat masa kita rasa lebih segar. Kedua, kalau rasa mengantuk tu datang juga dan kuat sangat, jangan paksa. Berhenti sekejap, duduk, pergi basuh muka, minum air sikit, segarkan diri balik. Dan yang paling-paling penting, langkah ketiga, sentiasa ingat yang agama kita ini penuh rahmah, penuh belas kasihan. Allah tak pernah bebankan kita di luar kemampuan kita. Sebagai penutup, jom kita renung sekejap tentang peranan solat dalam hidup kita. Ia bukan sekadar satu rutin atau kewajipan. Ia sebenarnya sesuatu yang jauh lebih dalam, terutamanya bila kita tengah rasa letih dan lemah. Dan kita akhiri dengan pesanan penting ni. Penat bekerja itu difahami, tetapi jagalah solat sebaik mungkin kerana di situlah letaknya kekuatan kita. Betul, solat ni bukan beban tambahan, tapi ia adalah pot charging kita, sumber kekuatan kita. Harap-harap perkongsian ni dapat bagi sedikit kelegaan dan pencerahan kepada kita semua ya. Terima kasih kerana meluangkan masa.